Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPP 2024, kertas 1 soalan 9. So tajuk dia adalah set tan lock. Okay, A ni dia cakap ni sebuah silinder. Okay, so dia jari ada ni tinggi H, jumlah luas permukaan ni. Dia suruh kami ungkapkan H dalam bentuk ni lah. Lepas tu M dan N adalah nombor nisbah. So formula bagi luas permukaan silinder adalah 2 pi J kuasa 2 tambah 2 pi J. Lepas tu kami darab dengan tinggi. So sama dengan 56 pi square root 6. So nanti pi itu akan hilang. So dia akan dapat 96 tambah 8 square root 3H sama dengan 56 square root 6. So bermaksud square root 3H sama dengan 7 square root 6 tolak 12. So bermaksud H sama dengan 7 square root 2 tolak 12 per square root 3. Lepas tu kami mau nisbahkan lah. So jadi 7 square root 2 tolak 4 square root 3. B tu dia beri log P ni dengan ni. Dia minta kami buktikan. So log K PQ, kami guna hukum log, dia akan jadi log KP plus log KQ. So sini kami tukar asas log jadi asas P, jadi log PP per log PK. Ini pula kami tukarkan jadi log asas Q, jadi log QQ per log QK. Okay, so untuk pengangka dia adalah satu identiti, kami akan dapat satu lah, bermaksud 1 per A tambah 1 per B. So samakan penyebut A plus B per AB. C ni dia suruh kami selesaikan. Lepas tu dia suruh kami beri jawapan dalam 4 angka berarti lah. So soalan ni boleh dikatakan free marks. Okay, so log ni dia ada asas log E lah. So bermaksud kami apabila kami tukarkan jadi bentuk indeks, dia akan menjadi 1 per X sama dengan E power 3. Okay, so bermaksud X sama dengan 1 per E power 3. So sini kamu boleh guna kalkulator lah. So tepat dia nak 4 angka berarti lah. So kamu akan dapat 0.04979.